back on track balik semula. Okey. Silakan. Dia apa? Soalan dia berkaitan dengan apa itu? Siapa yang Jangan bercakap. Aku 23 jam 17 keng. Kau nak cakap aku tak layak ke? Betul. Una pun sampah dia saya buang. Nak cakap pasal kurang ajar, bagi saya dah saya sebagai guru kurang ajar, saya rasa dia tak cukup kurang ajar lagi. Pembetulan. Aku dengan Sebenarnya Vera ni tak ada apa yang menarik pun. Tak tahu nak cakap apa pun. Jadi waktu tu kita orang elok berjalan duduk rapat-rapat macam tu. Saya rasa macam tak berapa selesa. Betul tak Syami? Betul. Dia suka laga-laga. Okey. Masuk tandas pun tak ragu-ragu. Sekarang masuk tandas, keluar dulu tengok ada azan ke tak. Apa dia? Laki bini sama. Selalu kita Dah, orang sebab sini tu selalu kita orang backup belah sana. sebab tu kita orang kahwin, sebab kita orang ada chemistry macam Memang ni. tak suka kita orang macam mana ni? Syami, aku boleh cakap ni. Cincin kau tu kat jari dia. So saya tak setuju lah akak dekat sini. Okay, lately ni kita tengok Kanda dah jarang pakai seluar jeans. Seluar baggy Kanda. Tapi kita orang duduk sini, memang kita orang cari masalah yang dia tak patut layak pun benda. Betul-betul tak ada topik kita. Betul-betul tak ada perkara-perkara ni. Pembetulan pihak pembangkang. Saya yang menceritakan kepada Syami. Sebab saya dah tahu awal. Saya dah tahu awal. Dia tak nak bawa masuk. Saya tak tahu.